kan dalam grup ni. Okey. Jadi itu dia tadi risiko huruf kha. Jadi dari huruf-huruf dari halkum ada 3 risiko besar yang kemungkinan orang tertukar yang menjadi kesalahan besar yang berdosa. Jangan tertukar dengan rahma, jangan rahma. Khirah, ada khirah, jangan akhirah tertukar dengan simpul. Ada 3 risiko besar kesalahan yang mungkin tertukar kalau kita tak sungguh-sungguh. Okay, cuba sebut ramai-ramai. Pangkal halkum hamzah ha. Pangkal halkum Halkum hamzah ha. ha. Tengah halkum ain ha. Tengah halkum ain ha. Hujung halkum ghin kha. Hujung halkum ghin kha. Okey. Jadi itu 6 huruf yang keluar dari halkum yang kita kena hati-hati menyebutnya, ada 3 risiko besar tertukar yang kita kena ingat. Ada apa-apa nak tanya tak huruf dari halkum sebelum saya pergi ke rongga lain? Tak ada ya? Okey. Kita sambung. Awak dia tak gerak pula. Tadi gerak. Okey, kita sambung seterusnya huruf okey, ni contoh huruf yang kita dah cover tadi. Kha tadi kita dah berlatih fid dunya wal akhirah. Pada surah Al-Falaq, kalau kita tengok dekat skrin ni, pada bismillah, hati-hati pada huruf ha ni, pastikan bunyinya pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ha tu kena pedas. Seterusnya yang kita dah cover hamzah dengan ain. Yang ini dia sebelah-sebelah, kena lagi extra careful, kena pastikan bunyinya jangan Kadang-kadang kesilapan kat sini orang baca dua-dua ain. Qul a'udzu birabb. Nah, dia kena macam tu ya, satu satu ini satu risiko. Kena betul-betul pastikan bunyi dia jangan dua-dua jangan kena kha ada kat sini, jadi kena ada bunyi kha-nya tu. Min syarri ma khalaq. Kha khalaq, ada bunyi kha dia kat situ. Ghin kat sini, tapi insya-Allah tak ada masalah ghin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada lagi pada ain, ada kat sini pastikan bunyinya qad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jangan uqad, kena qad. Dan ayat kelima ada 2 ha yang kita perlu pedaskan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada siapa-siapa nak cuba baca surah Al-Falaq? Ada orang nak cuba? Okey, tak apa. Okey, satu lagi tadi yang ada kita dah cover ha dengan ha ni, sebelah-sebelah ni pada surah Asy-Syams. Pastikan jangan baca sama bunyinya ha dengan ha ni. Ha pedas dengan ha simpul ni. Wasyamsi waduhaha, itu maknanya dua-dua ha simpul. Kena ha yang pedas ni, pedaskan dia. Wasyamsi waduhaha. Pastikan satu ha pedas, satu ha simpul. Waduhaha. Macam gitu ya. Okay, saya bacakan surah Al-Falaq. Ini belum masuk lain ya. Ada huruf-huruf berisiko tinggi yang lain dalam surah Al-Falaq ni. Nanti kita cover huruf Qaf lah, huruf Tha lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. Okey, kalau perasan tadi saya keluar lidah dekat zal, saya kat zal kat sini, saya kol-kolahkan dekat semua kof-kof kat hujung dal-dal kat hujung tu, itu semua dah jadi hukum lain. Hari ni kita fokus pada sebutan makhraj. Kita masuk dari lidah pula. Dari lidah ada banyak huruf yang keluar dari lidah. Kita tengok dari pangkal dulu. Dari pangkal lidah, dari lidah ya, ada dari pangkal, ada dari tengah, ada dari tepi, ada dari hujung. Kita tengok dari pangkal. Dari pangkal lidah keluar huruf qaf dan kaf. Tetapi kalau kita tengok gambar rajah ni, kaf kita tengok lidah tu walaupun dari pangkal dia atas sikit yang kena dengan langit-langit. Kalau qaf, kalau kita tengok gambar ni, kita bezakan. Qaf ni lidah yang paling pangkal, kena pada langit-langit. Sebab itu bunyi dia, walaupun sama tempat keluar, bunyi dia lain. Sebab itu dia berdua ni ada satu hukum lain yang dipanggil idgham mutaqarribain. Mutaqarribain tu maksudnya qarib, dekat. Dia satu makhraj tapi dekat-dekat bunyi dia. Kaf ni senang macam huruf K, ka, ki, ku. Cuba semua sebut. Kakiku. Kakiku. Mudah, tak ada masalah, tak berisiko. Qaf ni banyak risikonya sebab bila Kakiku. betul Kakiku. kakiku ya betul. Bila lidah yang paling pangkal kena dengan langit-langit, bunyi dia jadi macam huruf Q, qa, qi, qu. Cuba sebut. Kakiku. Betul? Jelas Puan Zainiah, betul. Qaqiqu. Jadinya bila kita baca dalam Quran, bila mengaji, contoh qaf ni banyak dalam 3 qul, itulah 4 qul tu. Jadi qul huwallahu ahad. Bila kita baca dengan Q, hurufnya akan jadi qul. Kita tak boleh baca qul biasa, nanti tertukar jadi huruf kaf. Qul yang ini maknanya katakanlah qul, qul. Daripada qala, kita selalu dengar hadis kan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah. Kata continuous tense dia yaqulu, dia telah berkata. Kata fi'il amar, kata suruh dia qul, katakanlah. Kalau kaf, daripada perkataan akala, dia telah makan. Ya'kulu, dia sedang makan. Jemput makan, kul. Macam tu. Jadi kul yang ini makanlah. Jadi kalau kita baca surah 4 kul tu, kita tak kiukan huruf kul tu, kita baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya apa? Kita dah tukar perkataan katakanlah kepada makanlah. Itu bahaya sangat. Sangat bahaya. Kesalahan besar, berdosa. Jadi bunyinya kena qul pada qaf tadi. Jadi kalau kita tengok ayat tadi pada Al-Falaq, kita kena baca dia qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam gitu. Kena baca qul, jangan baca kul kena baca qul itu risiko seterusnya antara sebutan huruf qaf dan kaf. Jangan tertukar. Pastikan ada Q dia tu. Qul. Jangan baca kul. Qablihim. Mustaqim. Daripada surah Al-Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Barulah jalan tu jadi jalan yang lurus. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Itu kita dah tukar qaf jadi kaf, jalan tu dah bengkok, nanti dah tak lurus. Ya. Jadi qaf pada Al-Fatihah, ada lagi tak dalam Fatihah qaf ya? Ihdinas siratal mustaqim, qaf. Nanti kita tengok Al-Fatihah secara menyeluruh kat ujung tu ya. Jadi itu dia. Dari pangkal lidah, qaf dengan kaf jangan tertukar. Seterusnya, dari tengah lidah
yang terangkat tengah lidahnya naik ke atas, langit-langit atas, ada 3 huruf, huruf jim, huruf shin, huruf ya. Kita sebut satu-satu. Ash, Jim ni ash, insya-Allah tak ada masalah, dia macam huruf ash, J. ash, Ja, ji, ash, ju. Cuba ash. sebut. Ja, 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 Ju. ji, ju. Ja, Kalau dia mati, ja, maj, mij, muj. maj, mij, Maj, muj, Mij, mij, Muj. muj. InsyaAllah tak ada masalah. Huruf shin, dia ada dia Ash, ada sifat ash, sifat ash, berdesir dia tu kan. ash, Sya, shi, ash, shu. Cuba sebut. ash, Ja, ash. Shi, Shu. Betul. Jadi kalau dia mati, mash, mish, mush. Mush, Mash, ash, Mish, Mush. mish, mush. Jadi wasyamsi. Wash, Wasyam. wasyamsi. Barulah jadi matahari. Okey, kalau ada pun kesilapan huruf shin ni adalah lebih kepada orang tak berapa kenal sangat bentuk dia, sebab bila dalam keadaan bersambung dalam ayat Quran, kadang-kadang kalau orang tak ingat dia punya mangkuk ni ada 3, orang terbaca dia sa, sebab sa pun 3 titik, tapi sebenarnya mangkuk sa tu satu je. Shin ada 2. Atau kadang-kadang orang tertukar dia dengan sin pun ada juga. Sin tu yang macam shin tapi dia tak ada titik 3. Itu pun kemungkinan berlaku. Ya. Dan huruf seterusnya adalah huruf ya. InsyaAllah tak ada risiko. Ya. Macam huruf Y lah. Ya, yi, yu. Cuba sebut. Ya, Ya, Yi, Yu. Tak ada masalah ya. Kalau dia mati pun dia akan jadi mai, mi, mui. Mai, mai, mi, Mui. mui. Jadi itu huruf ya, insya-Allah tak ada masalah. Seterusnya kita tengok daripada tepi lidah yang menyentuh geraham atas sama ada kiri atau kanan, hurufnya cuma satu iaitu huruf dot. Huruf dot ni oleh sebab dia kata mahraj dia apa? Tepi lidah, kiri atau kanan ikut selesa kita, sentuh geraham atas, jadi bunyi dia ba, bi, du. Cuba sebut. Do, Bi, Du. Betul. Kesalahan yang selalu terjadi, orang sebut huruf dot ni daripada depan. Waladha, maghdubi, maghdu, hujung lidah dan kena dengan gigi atas ni kadang-kadang orang sebut maghdu. Wairil maghdu, du kat depan salah. Nanti dia jadi huruf lain, huruf dal. Nanti kita tengok huruf dal punya mahraj ya. Dot mesti dari tepi mahrajnya. Ghairil maghdub. Kalau mula-mula nak berlatih sengit-sengit mulut sikit tak apa sebab kita berlatih. Kalau dah pro nanti tak adalah sengit mulut tu. Ghairil maghdubi alaihim. Dari tepi lidah itulah huruf dot. Jadi contohnya kat sini huruf dot pada waduhaha. Shin dengan sin, pastikan jangan tertukar. Shin yang ada 3 titik, sin yang tak ada titik. Wasyamsi waduhaha. Cuba ramai-ramai baca. wasyamsi wa duhaha. Du tu pastikan dari tepi lidah. Ha, pastikan pedas. Wasyamsi yang wa du. Wasyamsi wa du. Wasyamsi wa du. Wasyamsi wa duhaha. betul. Ha pedas satu, ha biasa satu. Qaf ni ada qaf kena Q kan dia lah Walqa. Jangan walqa. Walqa betul. Jangan walqa je. Wal qamari idza talaha. Cuba baca. Qamari idza talaha. Mm-mm. Lagi yang kita dah cover rin mati ni jangan jangan jadi ya syaha ya, jangan banyak sangat dia tu. Walaili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Betul. Tengok pada ayat 6 ni wa at-tahaha, ha dengan ha sebelah-sebelah, pastikan satu pedas satu biasa. Wal ada dot. Dot ni dari tepi, pastikan bunyinya dari tepi lidah. Wal ardi wa ma Wal ardi wal tahaha. ardi. Sila.
والأرض وما طحاها. Betul, satu pedas, satu biasa. Jadi itu sedikit amali daripada huruf-huruf yang kita dah cover. Dari lidah seterusnya, dari pangkal tadi kita dah berlatih qaf kena Q kan dia, qul, kaf biasa, tengah, jim, shin, ya, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, yi, yu. Tepi kita dah cover dot, dha, di, du. Cuma masalah dot ni, bila dia mati, kebanyakan orang, dia terlantunkan bunyi dot tu. Padahal dot tu bukan huruf qalqalah. Qalqalah tu maksudnya lantun ya. Huruf qalqalah cuma ada 5, ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dan qata. Jadi dot tu tak termasuk dalam huruf qalqalah. Ramai orang bila dot mati, dia bunyinya macam ada de-nya tu. Apa contoh katalah al-da'afa. Dia terbaca al-da'afa. Padahal dot tu bukan qalqalah, tak boleh tak boleh gitu, tak boleh dia kena al-afa. Itu pun kesalahan biasa yang terjadi pada huruf dot. Kena elak ya, bila dot mati jangan lantunkan dia. Kita masuk pada hujung lidah sekarang. Hujung lidah pula terbagi pada beberapa bahagian. Ada yang hujung lidah kena pada langit-langit. Langit-langit tu maksudnya kalau gigi kita, atas gigi kita tu gusi belakang sikit. Itu maksudnya langit-langit atas. Ada yang hujung lidah kena dengan gusi atas, maksudnya atas daripada gigi kita lah. Ada yang kena keluar lidah antara dua gigi, ada yang hujung lidah kena dengan gusi bawah. Kita tengok satu-satu. Hujung lidah yang kena dengan langit-langit atas ada 3, iaitu huruf nun, huruf lam, huruf ra. Jadi huruf nun tu senang macam huruf N. Na, ni, nu. Cuba sebut. Ninu. Kalau dia mati, man, min, mun. Man, min, mun. InsyaAllah tak ada masalah. Lam macam huruf L, tak ada masalah. La, li, lu. La, li, lu. Kalau dia mati, mal, mil, mul. Man, mil, mul. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila dia mati tu pun orang ada tertarik lebih ya, mala. Ya la, tak nak gitu. Dia kena mal, mil macam tu. Ra pun hujung lidah dengan gusi langit-langit atas. Ra, ri, ru. Ro, ri, ru. Ru. Bila dia mati, mar, mir, mur. Mar, mir, mur. Cuma ra ni, betul. Cuma ra ni dia ada sifat bergetar, takrir nama dia. Jadi dia ada sikit Itu ra. Cuma kesalahan yang mungkin berlaku pada huruf ra ni, kebanyakannya bila dia baris atas, orang cenderung nak baca ra. Ini masih banyak lagi berlaku. Contohnya apa ya? Ra baris atas. Mara. Contohnya mara. Orang akan baca marah. Itu selalu. Ya, kena pastikan ra baris atas tu dibaca dengan ra. Kasara. Contohnya jangan baca kasara. Itu pun selalu terjadi salah tu. Seterusnya, bila hujung lidah dengan gusi atas, ada 3 lagi huruf, iaitu huruf ta, huruf dal, huruf ta. InsyaAllah tak ada masalah. Dia macam huruf ti, ta, ti, tu. Cuba sebut. Ti, tu. Kalau dia mati, mat, mit, mut. Mat, mit, mut. Betul, insyaAllah tak ada masalah. Dal ni ada masalah sikit. Kalau tersalah sebut pun dia bukan kesalahan besar. Sebab makhraj huruf dal dalam yang sebenarnya, bila lidah kena gusi atas, dia tak jadi bunyi macam di orang Melayu da, di, du. Dia berbunyi macam orang Pelat baca da, di, du. Cuba baca. Da, di, du. Jadi kalau dia mati, mad, mid, mud.
Mad, mid, mid, mud. Ada de tu sebab dia ada sifat qalqalah, sifat melantun. Jadi kalau kita baca dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, jangan baca budu. Jangan baca iyyaka na'budu wa dia kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pastikan bunyinya du, na'budu, jangan na'budu. Itulah isu dengan huruf dal ni. Jadi tadi saya ada sebut dot kan. Jadi orang yang kalau sebut dot guna hujung lidah mardu, dia sebenarnya sebut huruf dal. Dia dah ganti dot tu dengan huruf dal. Sebab yang bunyi du tu bukan dot, dia adalah huruf dal. Itu nak kena ingat. Seterusnya, hujung lidah kena dengan gusi atas huruf to. Ini ada masalah. To ni dia adik-beradik sod, dot, to, zo, ho, apa lagi huruf-huruf isti'la. Isti'la ni sifat dia dia tebal lah, senang cerita. Dia ada beberapa sifat huruf to ni. Jadi dia macam T tapi nak kena sebut dengan tebal, dia jadi to, ti, tu. Cuba sebut. Oh, Betul, cukup tebal tu. Jadi isunya kadang-kadang bila to baris atas ada masalah, senang nak sebut to. Bila baris bawah, baris depan tu kadang-kadang kita tak cukup tebalkan dia, dia akan tertukar jadi huruf ta yang berbaris bawah dan berbaris depan. Ti. Ya, yu'tika. Dia tak boleh baca yu'tika, yu'tika. Ti, tu. Macam tu ya. Kalau siratal ladzi itu senang sebab dia baris atas kan. Dia tak ada risiko tertukar dengan huruf lain. Kalau bawah dengan depan tu, risiko sangat tinggi tertukar dengan ta kalau kita tak tebalkan dia. Kena ti tu. Ya, contohnya pada kat sini, pada surah Duha, Ad-Duha, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kena yu'ti. Kalau kita baca وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, kita tak baca huruf to, kita baca huruf ta. Kena ingat tu, to kena tebalkan. Ti. Okay. Jadi kalau kita tengok pada surah Ad-Duha ni, ada huruf dot yang kita dah cover, yang kita perlu bunyikan dia dari tepi. Ada huruf yang kita perlu pedaskan dia. Wad, lekatkan tepi lidah terus pada geraham atas. Wadduha. Cuba baca. Okay. Lagi sekali. Betul. Tapi wadduha pedas ya. Lepas tu mana lagi yang kita dah mawadda'a. Ni pastikan bunyinya qaf ni mesti Q kan dia. Mawadda. Da. Kat sini ada dal. Jangan mawadda. Mawadda. Da. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Cuba baca. ودعك ربك وما قلى. Betul. Ain tu pun kena ya, jangan mawadda'a. Ada kha kat sini yang kena bunyi dengan kha-nya tu berbaris bawah khi, lepas tu kha baris atas khoi. Lagi itu je. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sila. وللآخرة خير لك من الأولى. Macam ada yang tak cukup kha. Akhiratu khairul. Cuba sampai ada bunyi kha-nya tu. Cuba lagi sekali. وللآخرة خير لك من الأولى. Okey, ayat seterusnya hati-hati pada yu'ti, tebalkan dha dari tepi lidah. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. Betul ya. Ini ada satu lagi. Dekat dha ni ya. Dha ni ada dari tepi wa wajadaka dha tepi dha. Ini ada hukum lain lah pula ni apa mad lazim kalimi musakkal kena 6 harakat tarik pada lam itu topik lain. Dhal kena 6 harakat lam fahada da yang ini kena pelat ya fahada jangan fahada. Ramai-ramai sedia mula. ووجدك وجدك ضالا Ada. Betul. Ada dal lagi kat sini yang perlu dipelatkan. Ada ain yang perlu bunyinya a. Jangan a. Lepas tu i. Ain dengan hamzah sebelah-sebelah. Pastikan a, i, lang. Fa'ar. Ar ni jangan tarik banyak sangat. Jadi fa'ar. Jangan jadi gitu. Fa'arna ya. Wa wajadaka a'ilan fa'arna. ووجدك عائلا Nah, betul. Jadi itu saja saya rasa yang kita kena hati-hati kat situ untuk huruf-huruf yang kita dah cover. Okey, seterusnya. Kita tengok pula hujung lidah dengan gusi bawah. Gusi bawah tu maksudnya gigi kita belah bawah. Maksudnya lidah kita tak ke mana-mana lah. Satu huruf zai ni mudah macam huruf Z lah. Za, zi, zu. Cuba sebut. Zu. Kalau dia mati, maz, miz, muz. Cuma zai ni ada sifat dia macam bunyi lebah tu ada gitu ya. Maz, anzalna macam tu ya ada dia. Sin mudah macam huruf S. Sa, si, su. Su. Kalau dia mati, mas, mis, mus. mus Tak ada masalah insya-Allah. Sod oleh sebab dia adik-beradik sod Dr. Zor tadi, dia adalah risiko yang tinggi untuk tertukar. Pertamanya, kita sebut dulu, sebutnya dengan tebal. So, si, su. Ada yang tak cukup tebal tu. Si, su. Betul? Betul Puan Sarmi. Jadi dia oleh sebab kita kena sebut dengan tebal, isu dia bila dia baris bawah dengan depan lah. Sod baris atas tu tak ada masalah. So tak ada huruf lain yang bunyi gitu. Bila si tak cukup tebal, kita tertukar dengan huruf apa? Sin. Sin baris bawah. Kalau kita baca siratal ladzi, kita tak baca tebal, kita tukar sira tu jadi sin yang tengah ni. Sira. Dah nanti salah makna. Sirat tu apa? Titian sirat jalan ya. Itulah isu dengan sod ni. Kena bunyi dengan tebal. Itu risiko dia tak tebal tertukar dengan si. Kalau su pun tak tebal akan tertukar dengan huruf sin yang berbaris depan. Itu kena ingat. Dan seterusnya, tak ada soalan ya. Seterusnya, hujung lidah. Bila kita sebut 3 huruf ni, kita perlu keluarkan lidah kita tak banyak sikit daripada gigi atas dan bawah. Iaitu huruf sa, huruf zal, huruf dha. Sa ni, sa, si, su. Cuba baca. Su. Betul? Kalau kita tak keluar lidah, kita tertukar dia dengan huruf apa? Sin. Sin, betul. Kita akan jadi sa, si, su nanti. Dia kena sa, si, su. Ada dalam Fatihah ke sa? Tak ada Tak ada. Okey. Jadi sa ni kena ingat lidah kena keluar. Zal pun sama. Nanti kita tengok contoh dia. Zal pun sama.
sebelum tu, sorry. Sa kalau mati dia jadi apa? Mas, mis, mus. Cuba sebut. Mas, mis, mus. Betul. Zal pun sama keluar lidah. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Kalau mati, maz, miz, muz. Mal, mil, mul. Jadi contohnya ada dalam Fatihah Zal ni pada siratal lazi. Lazi. Jangan baca siratal lazi. Lidah tak keluar, kita dah tukar Zal kepada huruf Zai. Ya, lazi itu yang, ya. Jadi siratal lazi, jalan yang. Jadi pastikan lazi, jangan baca siratal lazi. Za pun sama. Za ni kena buat dua kerja. Satu, lidah kena keluar. Yang kedua, kena bunyikan sifat dia yang tebal tu, yang isti'la, yang itibaknya. Itu tak payah tahulah nama-nama tu. Janji tebalkan sebutan dia. Za, zi, zu. Cuba sebut. Wa, ri, ru. Betul, cukup tebal, lidahnya pun bunyi macam keluar. Kita boleh kalau orang dia sebut huruf tu, kalau yang keluar lidah tapi tak keluar, boleh detect kata ini tak keluar lidah sebut ni. Contohnya ada Sadaqallahul Azim. Zim tu kena tak boleh Sadaqallahul Azim. Itu dah tukar za kepada huruf zai. Jadi kena azim, barulah maknanya agung. Ya, cuba baca Sadaqallahul Azim. 1, 2, mula. Sadaqallahul azim. Betul, azim. Keluarkan huruf lidah tu. Jadi kita buat amali sikit pada huruf-huruf yang kita baru cover ni. Ada surah Al-Baqarah, ada sa kat sini, zal kat sini. Kalau kita baca sampai nara, tempat berhenti kat sini, kita kena keluar lidah pada 3 tempat ni. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya, tak boleh baca masaluhum kamathalil ladzi. Itu kita tukar pada sin pada zai. Ya, ramai-ramai kita cuba baca, keluarkan lidah pada 3 tempat tu, berhenti dekat nara. Sedia, mula. Mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Betul. Ya, keluarkan lidah pada 3 tempat tu. Falamma adha, pastikan dari tepi dha tu adha'at ma hau, pedaskan haulah, berhenti kat situ. Sedia, mula. Falamma adha'at ma hawlah. Betul, haulah. Ya, jangan ma haulah, ma haulah. Beza, ya. Seterusnya ada zal kat sini. Za. Zahaballahu binurihim, berhenti dekat him, ya. Zahaballahu binurihim. Ramai-ramai sedia, mula. Zahaballahu binurihim. Okey. Watarakahum fi dhu. Dhu ni satu keluar lidah, dua tebalkan. Zulumatil la yubsirun. Sod ni kena tebalkan, jangan yubsirun biasa, kena yubsirun. Barulah maksudnya nampak. La yubsirun tu tak nampak. Okey, watarakahum, sedia, mula. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ya, betul, tebal si tu, ya. Sirun, zu tu pun tebal. Lain, au kasai pun tebal kat sini, ya. Zu ni sama macam tadi, zu tebal dan keluar lidah.
ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في keluar lidah kat sini. Kita baca daripada yaj'alu lah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas kat sini. Bunyi jangan iqi, qaf jangan iki, kena iqi. Pedaskan. Hadza keluar lidah. Hadzaral maut. Saya rasa panjang sangat. Berhenti dekat nihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ramai-ramai sedia mula. يجعلون أصابعهم في آذانهم. Betul. Minas sawa'iqi hadharal maut. Minas sawa'iqi hadharal maut. Okey, sod ni tadi jangan baca sa ya, so. Minas sawa'iqi pedas, ada bunyi tak cukup pedas tadi. Cuba lagi sekali. Minas, sedia mula. Minas sawa'iqi hadharal maut. Iqi. Sawa'iqi. Cuba ramai-ramai. Sawa'iqi. Iqi ya. Hadharal, pedaskan. Hadharal Tak nak ha. Hadharal. Ada yang tak cukup pedas, so berlatih lagi ya dekat ha ni. Hadharal. maut. Okey, ada satu hal lagi kat sini kita boleh berlatih. Wallahu muhi, pedaskan dia. Muhi. Lepas tu to pula. Jumpa to tu nak kena tebal bunyi tum tu. Jangan muhitum. Dia kena muhitum. Tebal kan. Wallahu muhitum bil kafirin. Ramai-ramai. Kafirin. Okey, jadi itu dia huruf-huruf yang agak mencabar. Ada sa, ada zal, ada dha yang kita perlu keluarkan lidah menyebutnya. Ada ha yang kita perlu pedaskan. Ada thot yang perlu tebalkan. Ada dot tadi ya yang perlu keluar daripada tepi lidah. Seterusnya, kita summarizekan huruf-huruf yang keluar dari lidah. Dari pangkal lidah tadi ada satu risiko antara bunyi qaf dengan kaf. Qaqiqu, mustaqim, jangan mustaqim. Jim, shin, ya, insya-Allah tak ada masalah. Dot pastikan keluar dari tepi lidah. Maldu, jangan maldu dari depan. Nun lam ra tak ada masalah. Ra baris atas pastikan bunyinya ra, jangan ra. Dal pastikan bunyinya pelat. Dadidu, ya, na'budu, jangan na'budu. Ta pastikan tebal bunyinya. Muhi, itu ha, ta. Muhitum, tebal ta dia tu ya. Yu'tika. Sazal dha pastikan keluar lidah. Masaluhum siratal ladzi azim. Sadaqallahul azim, tebal dan keluar lidah. Zai sin sad, masalahnya pada sad, kena siratal, ya, kena tebalkan ya. Itu dia banyak risiko huruf-huruf yang keluar dari lidah ni yang kita perlu banyak baca dan berlatih untuk pastikan sebutan kita keluar dari makhraj yang betul, pastikan kita tak tertukar jadi huruf lain, tak jadi kesalahan besar yang berdosa. Seterusnya dari bibir. Yang dari lidah tadi ada nak tanya apa-apa? Tak ada ya?
Okey, dari bibir ada, kalau bibir renggang ada dua huruf iaitu huruf waw. Dia macam W lah. Wa, wi, wu. Semua sebut. Wow. Kalau dia mati, mau, miu, mu. Fa ni mahraj dia gigi atas kena dengan perut bibir bawah ya. Macam rabbit gitu. Fa, fi, fu. Dia ada sifat berangin ya, ada hamas dia tu. Kena angin, bunyikan angin dia tu. Fa, fi, fu. Cuba sebut lagi sekali. Anfusukum. And few ya. Jadi kalau dia mati, maf, mif, muf. Okey. Dan dua lagi huruf yang dari bibir, bibir katup, bibir tutup, iaitu huruf mim dan huruf ba. Mim tu macam huruf M lah. Ma, mi, mu. Cuba sebut. Mudah insya-Allah. Kalau dia mati, mam, mim, mum. Okey. Ba macam huruf B, ba, bi, bu. Dan kalau dia mati, bab, bib, bub. Okey, itu huruf-huruf hijaiyah yang keluar daripada rongga bibir. Dan seterusnya dari hidung iaitu huruf yang berdengung, iaitu huruf nun dan huruf mim bila dia bersabdu ya. Contohnya inna, kita kena dengungkan dia daripada hidung ya. Jangan baca kalau nun ada sabdu, mim ada sabdu tu, kalau kita tak dengungkan dia, dia tak keluar dari hidung nanti ya. Innama contohnya, kita tak dengungkan dia kan. Dia kena innama, ada dua harakat dengung kat situ. Barulah dia keluar dari hidung. Jadi itu dia huruf-huruf yang keluar daripada mahraj yang tersendiri. Selepas ni, kalau tak ada soalan, kita nak berlatih membunyikan setiap huruf mengikut satu video. Nanti saya cari videonya. Sambil tu yang nak bertanya soalan boleh tanya. Ada ya? Okey, kalau tak ada nampak slide kat situ? Tak nampak. Ni. Nampak tak? Dah baru. Ada dengar bunyi dia? Ada. Okey. Okey, boleh ikut? Itu latihan sebutan huruf ba ya. Yang mana risiko nak bunyi susah tu nanti saya berhenti, kita praktis banyak kali. Cuba ikut. Okey, apa saya buat? La ilaha illallah. Allah. Mula minta maaf saya tersalah tekan. Boleh ikut ya bunyi dia.
من المتنمة تنتنتا ثالث. Okey. Sa ni susah sikit kan? Tadi kena keluar lidah kan? Tengok lidah Ustaz ni. Dia sebut macam mana? Lidah dia keluar kan? Okey. Cuba semua ikut saya. Tasisubas. Tasibas. Susan sanisasna. Tusan sanisa. Sansani. Sasna. Minal musni. Minal musni. Minal muslimat. Masisan sanisa. Masisan. Sanisa. Sanisa. ثوثا ثالثا من المثن مثيثا ثالثا جاجي جوبج جوجا جني ججن من المجن Boleh ikut dia? Boleh ikut Ustaz berlatih. حاحي حوبح. Ha ni kena pedaskan. Tengok cara Ustaz pedaskan bunyi huruf ha ni. Huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Khakhi khubah. Apa isu dengan kha? Kena ada bunyi kha-nya tu kan? Fokus macam mana Ustaz bunyikan kha dia tu, kha-nya tu. خوخا خنخنا من المخن مخيخا خنخا داديدو. Apa isu dengan dal? Elak bunyinya kan? Dadidu. Fokus yang itu. Dubad. Dudan dani dadana minal mudni madidan danida. Apa isu dengan zal? Lidah kena keluar. Fokus pada Ustaz baca zal lidah keluar. Zai mudah. Zuzazani zazna minal muzni mazizan zaniza. Sasi subas. Susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Shashi shubash. Ada sifat macam tu ya. Shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Sasi subas. Apa isu sod kena bunyi tebal. Susani sosna minal musni masisan sani sadadi. Tengok cara Ustaz keluarkan huruf dot dari tepi lidah. Sengit-sengit mulut dia. Apa isu dha? Tengok lidah Ustaz. Lidah keluar dan bunyi dengan bal.